Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam channel Wolf Logan bersama saya Wolf Logan dan pendamping saya Manik. Bertemu kita lagi dalam sebuah lagi penerokan urban. Kami di mana? Kami berada di Seremban. Malas nak pergi jauh sebab cuaca pun tak menentu. Hari ini kita santai-santai berjalan ke rumah yang agak lama ni. Assalamualaikum. Pada beberapa tahun lepas saya pernah ke sini sebenarnya. Bukannya ke rumah ni tapi rumah sebelah, yang saya namakan sebagai Rumah Tiares 1940. Rumah ni pada masa tu saya tak dapat masuk. Masa tu rumah ni berkunci. Apabila sampai depan ni tadi, baru saya teringat, tak salah saya tahun ni ataupun tahun lepas, rumah ni dijilat api bersama-sama dengan rumah sebelah, rumah jiran. Tengok tu, set angkasawan. Tengok, keadaannya agak teruk. Apa dia? Nak dah terbuka sendiri. Salam qaulam minallahim. Salam qaulam minallahim. Salam qaulam minallahim. Tengok, bingkai pintu dah hancur. Apa dia? Itu mainan ke apa ni? Ada kari tu. Kalau tengok daripada sisa-sisa terbakar ni, dalam ni ada katil. Kalau tak salah saya, tu macam aircon. Mungkin pemilik asal dulu ada aircon ke kan, ataupun ni ruang apa, lubang udara kan. Tak salah saya, rumah ni pernah disinggahi oleh Abang Don kita dari channel Di Panahon Explorer. Sayang, takut juga nak masuk rumah sebab saya ada dapat macam-macam cerita lah pasal tempat ni. Selain tempat ni menjadi betul lah, bukannya lubang udara biasa, aircon. Tapi kelakar kan, ada ni Manik, ada ruang udara ni, tiba ada aircon. Ke owner lama ada mungkin ditutup. Tapi rumah ni pelik kan. Ni jiran ni, tapi open je ni. Ni rumah jiran yang pernah saya masuk sebelum ni. Nanti kita tengok bagaimana keadaan dia yang terbaru. Ni nampaknya macam bahagian dapur. Assalamualaikum. Ni klasik. Hanger. Apa? Tu benda ni. Stiker budak-budak. Mungkin antara penghuni rumah dulu adalah keluarga kan.
Ada sawang. Maksudnya ruang ni mungkin dah beberapa ketika tak dimasuki orang. Jom, naik. Ni lah. Botol minuman keras. Bismillahirrahmanirrahim. Tangga dia agak kecil Wah, water heater klasik. Maknanya rumah ni bukan rumah orang biasa kan. Saya ada water heater ni. Zaman dulu water heater bukannya satu keperluan pun. Dalam kolam. Tengok ada apa dalam kolam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Oi. Okey. Tak ada mayat tu okey tu. Rumah sebelah. Nampak tanah tu laluan dia. Mungkin dulu ni kira balcony belakang lah. Ni pun ada macam dapur kan. Mungkin ni ditambah kemudian ke apa kan. Tak tahu lah. Kalau rumah ni memang special. Atas bawah ada dapur. Ini tak tahulah, mungkin dulu ada apa penyewa di sini kan. Mungkin saya nak anjing ni. Ni tak pasti benda ni. Macam klinik lah, ada dawai tu, ada bakul ni. Nak letak apa, nombor giliran kan. Boleh lompat sikit. Ya. Ni kan rumah lama kan. Ditambah kibet. Itu tandas kot. Ada tandas. Itu sebelah sikit dekat bawah. Tu so ni dulu bertutup kot. Macam extension. Ni macam ada kolah. Tu dia punya ruang rumah situ je lah. Sampai situ toilet. Yang tu tambah kemudian ni. Lepas tu macam kelakar kan. Orang sebelah nampak. Apa ni? Racun.
Ni dulu mungkin jam. Tu mungkin jam. Tapi tu lah, sini banyak angkasawan. Tengok, lagi satu tin. Ni Salindo yang lawa ni. Salindo. Lawa ada apa? Pintu gerbang arch. Tapi okey lah, rumah ni batu, bukan papan. Agak berangin ruang ni, sebab belakang dia terbuka kan. Lagi satu maklumat, kan tadi saya sebut rumah teres 1940 kan. Tapi itu rumah teres tu yang belah ni dan seterusnya. Jadi campur lah 1940 dan ada beberapa tahun yang lain kan. 1970-an pun ada. Rumah ni lain sikit. Sebab rumah sebelah ni rumah lama tau, tahun 1940. Jadi macam extension, macam tambah kemudian. Lepas tu kalau kau pergi belah sini, dia ada macam besi, cucuk. Macam dia nak buat rumah lagi, tapi tak jadi. Mungkin dia buat macam rumah sewa kan. Orang duduk atas lain, duduk bawah lain. Itu lah, style ni teringat aku kalau kita pergi macam klinik lama kan, atau kedai-kedai lama. Okay, berangin lah atas ni kan, open ni. Betul, banyak corak. Rumah lama ni, yang ni lah. Walaupun ada kisah seram kan, tapi saya rasa agak selamat dari segi struktur bangunan lah, sebab dia masih lagi binaan dia majoriti konkrit. Siapa Mat Jiwang ni. Satu lagi kit angkasawan. Rumah dia dulu kan tinggi. Kalau daripada amatan saya, mungkin rumah ni ditambah pada sekitar 70-an. Sebab dapur dia pun tak macam dapur moden kan, macam dapur kayu je. Dapur konkrit tapi untuk dapur kayu ataupun dapur minyak tanah kan. Aku rasa dia terbakar ni kan. Macam ni anak, ni punca tau. Mungkin diorang lepak sini nak halau nyamuk ke apa kan. Sekali menyambar ke atas. Dulu mungkin ada cermin ke kan. Daripada amatan saya juga, saya rasa ni rumah sewa. Mungkin pada awalnya ada keluarga asal dulu kan. Dia orang dah berpindah dan dijadikan rumah sewa kemudiannya. Tak tahu tarikh ni, tarikh lahir dia ke apa kan. 1989, 1991 ni.
lengkap. Kendaraan. Lalu ni bau agak hancing. Macam style rumah kedai ni. Macam ala-ala townhouse ataupun rumah kedai. Ini pintu ni untuk naik ke tingkat atas, rumah atas. Dan ini untuk rumah bawah. Cantik. Dan rumah ni sebenarnya setelah sekian lama ditinggalkan, ataupun kalau diduduki pun diduduki oleh gelandangan. Dan dikatakan rumah ni juga pernah diduduki oleh seorang lelaki misteri lah, lelaki ganjil. Lelaki tu lah kot yang saya kata dia ada dalam bilik ni semua ada katil semua, tilam. Memang dalam ni lengkap lah, ada almari semua. Anda semua boleh menonton video di channel Di Panahon Explorer oleh Brother Don dan rakannya Jas. Itu penolakan malam lah. Memang nampak lagi misteri rumah ni. Dan saya pula, sebab saya penakut kan, jadi saya bawakan anda rakaman belah siang supaya kita nampak gambaran yang lebih jelas keadaan rumah ni. Tapi sayangnya tu lah, rumah ni dah keadaan macam ni sebab ada kebakaran.